Okey, hari ini kita nak selami satu karya yang sangat agung dalam sastra Melayu, iaitu Sulalatus Salatin atau yang mungkin lebih kita kenali sebagai Sejarah Melayu. Cuba bayangkan, ini bukan setakat sebuah buku biasa. Ia ni macam kisah epik asas yang menceritakan segalanya, dari kebangkitan, zaman kegemilangan, sampailah kejatuhan Kesultanan Melaka. Sebuah empayar yang pernah menguasai seluruh rantau ni. Tapi kan yang paling menarik sekali ialah rupa-rupanya ada sekurang-kurangnya 32 manuskrip berbeza tentang sejarah yang sama. 32. Dan semua ni berterabur di seluruh dunia. So, ini yang buat kita tertanya-tanya kan? Macam mana satu sejarah boleh ada banyak sangat versi? Adakah ceritanya sama? Jom kita bongkar misteri ni sama-sama. Okey, pertama sekali kita kena faham dulu apa benda sebenarnya Sulalatus Salatin ni. Senang cerita, ia adalah sejarah tentang raja-raja. Kalau kita tengok pada namanya pun, dah boleh agak kan? Sulalatus Salatin tu datang dari bahasa Arab yang bermaksud salasilah raja-raja. Memang tujuan asalnya untuk catat susur galur keturunan diraja dan nak sahkan keagungan mereka. Tapi jangan salah faham, ia bukan sekadar senarai nama je. Jauh lebih dari itu. Boleh kata, inilah karya klasik paling penting dalam sastra Melayu. Macam permata budaya kita. Ia penting sangat sampaikan pada tahun 2001, UNESCO sendiri iktiraf karya ni dalam Daftar Memori Dunia. Kenapa? Sebab ia bukan cuma rekod sejarah, tapi ia rakamkan adat istiadat, tradisi, semua benda yang membentuk tamadun Melayu tu sendiri. Sekarang, jom kita masuk ke dalam ceritanya. Apa kisah utama yang jadi tulang belakang keseluruhan naskah ni? Okey, cerita dia macam ni. Semuanya pasal nak sahkan kuasa, nak tunjuk kehebatan. Ia bermula dengan watak bernama Sang Sapurba yang dikatakan keturunan Iskandar Zulkarnain. Hebat kan? Tiba-tiba je dia muncul secara ajaib dekat Bukit Siguntang. Dari situlah bermulanya salasilah diraja yang dianggap suci. Dan anak dia, Sang Nila Utama, kemudian pergi buka Singapura. Nampak tak? Kisah asal-usul ni memang direka khas untuk tunjukkan yang raja-raja Melayu ni bukan calang-calang orang. Tapi kan, cerita dalam buku tu satu hal. Cerita pasal buku tu sendiri, perjalanannya beratus-ratus tahun, itu pun satu epik juga. Jom kita ikut jejaknya. Perjalanan manuskrip ni memang macam filem. Cuba bayangkan, masa Melaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, teks asal ni sempat diselamatkan. Lepas tu, ia dibawa ke Johor pada tahun 1528. Dan pada tahun 1612, ada satu kerja penyuntingan besar-besaran dibuat. Paling gempak, salinan paling tua yang kita ada sekarang ni bertarikh 1808. Maknanya, sejarah ni disalin dan dijaga turun-temurun selama berabad-abad. Dan inilah yang membawa kita balik kepada 32 versi itu tadi. Naskah-naskah ni sekarang ada di merata dunia. London, Leiden, sampailah ke Jakarta dan Kuala Lumpur. Setiap satu tu mungkin ada kunci yang berbeza kepada teka-teki yang lebih besar. Jadi persoalannya, kenapa banyak sangat versi dan kenapa ada yang berbeza? Di sinilah kita nampak pertembungan antara sejarah sebagai fakta dengan sejarah sebagai alat untuk kekalkan kuasa. Soalan paling penting yang kita kena tanya, adakah cerita hebat dalam sejarah Melayu ni sentiasa sama dengan rekod-rekod sejarah lain? Macam catatan dari China ke atau dari Portugis ke? Tengok contoh ni. Dalam sejarah Melayu, pengasas Melaka disebut sebagai Raja Iskandar Shah. Tapi, dalam rekod dinasti Ming dari China, nama yang muncul ialah Parameswara. Nama lain untuk orang yang sama ke? Ataupun, ini dua cerita yang berbeza terus? Inilah antara misteri terbesarnya. Dan di sinilah jawapannya. Sebenarnya, sejarah Melayu ni, ia bukan macam buku teks sejarah yang kering. Ia adalah sebuah dokumen politik. Naratif dia sering kali dibentuk untuk satu tujuan utama, nak sahkan kuasa pemerintah pada masa tu. Sebab itulah ada banyak versi. Benda ni macam dokumen hidup. Setiap kali disalin, mungkin ada cerita ditambah, ada yang dibuang. Salasilah pun diubah suai sikit nak bagi nampak ada kaitan dengan pemerintah baru. Kiranya, sejarah tu diolah ikut keperluan politik semasa. Jadi, kalau ia bukan 100% tepat dari segi fakta, kenapa Sulalatus Salatin ni masih relevan dan penting sangat sampai hari ini? Sebabnya, kepentingannya tu lebih daripada sekadar ketepatan fakta. Ia bukan pasal apa yang betul-betul berlaku. Tapi, ia pasal kisah yang satu tamadun tu pilih untuk ceritakan pasal diri dia sendiri.
Sulalatus Salatin ni macam cermin yang tunjukkan pandangan dunia orang Melayu masa tu. Nilai-nilainya, kepercayaannya, cita-citanya. Ia adalah kisah yang terus membentuk identiti sebuah budaya. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Macam mana cerita-cerita yang kita reka pasal asal-usul kita sebagai satu bangsa atau budaya akhirnya menentukan siapa kita hari ini dan ke mana kita akan pergi selepas ni?